So, kita nak buat soalan ni. Jadi, kita ada W bahagi 3, W per 3. Bracket negatif 6V tambah 12W. Okay, so kita tengok kat sini ada bracket. And kita tahu bila ada bracket yang luar, which is yang ni, wajib darab dengan semua yang dalam bracket. So, kita start daripada awal. So, kita ada W over 3. So, W over 3 ni dia sebenarnya adalah 1 per 3 W. Ingat yang atas ni, kalau depan dia tak ada nombor, automatik kita tahu depan tu adalah 1. Okay. And dekat depan ni, kalau tak ada simbol negatif, automatik kita tahu dia adalah positif. Okay, so kita tengok daripada depan ni. So, positif darab negatif akan jadi negatif. 1 per 3 darab 6 akan jadi 6 per 3. And then W darab V, kita akan dapat WV ataupun VW. Tak kisah mana-mana you guys nak letak. Okay, lepas tu dah settle yang ni, kita tengok untuk yang ini pula. So, kita ada positif 1 per 3 W darab dengan positif 12W. Kita start daripada awal. So, positif darab positif akan jadi positif. 1 per 3 darab 12 akan jadi 12 per 3. W darab W, kita akan jadi W kuasa 2. Okey, so sekarang kita tengok boleh kecilkan ke tidak. So sekarang saya nak guna kalkulator untuk kecilkan. So saya just masukkan je 6 per 3. Tengok boleh kecilkan tak? So dapat 2. Okey, so untuk ni kita akan dapat negatif 2WV. Lepas tu kita tengok positif. Okey, 12 per 3. 12 per 3. So, dapat 4. So, masukkanlah 4 dekat sini. And then, W kuasa 2 dekat belakang ni. So, inilah jawapan akhir kita.